nak minta Puan share dengan penonton semua. Ya. Apa soalan saya tadi ya? Okay, hi guys, Assalamualaikum. Kita dah selesai installation peti ais dekat rumah Puan Hasni. Okay, Puan ni antara yang terawal lah yang dapat pasang peti ais Kowe ni. Kenapa Puan decide sebenarnya nak pasang peti ais Kowe ni? Yang ambil keputusan untuk pasang fridge Kowe yang baru ni sebab kebetulan saya punya peti ais yang lama dah mula nak rosak. Itu yang saya apply dengan Encik Saiful. Itulah tak sangka tak sampai 2 minggu Saiful call. So, memang rezeki ya, itulah kan? memang rezeki sebab risau juga sebab stok terhad kan. Macam hari tu Puan order peti ais Kowe ni daripada saya. Kita deal semua melalui online sahaja kan? Betul. So macam mana daripada segi proses, daripada start order sampailah pasang? Proses nak apply pun mudah sebab apa-apa semua by WhatsApp. Kita cuma bagi butiran nama, alamat, nombor telefon. Dan Encik Saiful pun melalui TikTok je. Melalui TikTok? Sebab kebetulan video dia FYP. Kita pun rasa macam confident kan. Tu yang terus DM Encik Saiful lah. Okay, lepas peti ais Kowe ni dah sampai dekat rumah Puan, macam mana Puan punya perasaan? Puas hati ke tak lepas tengok peti ais Kowe ni? Memang puas hati. Tak sangka kita tengok video lain kan. Bila dah jumpa depan mata, wow, besar. Okay, kita ambil gambar sikit.